Assalamualaikum kawan-kawan semua. Okey, kali ni perkongsian saya cara saya masak paprik telur. Okey, mungkin ada kawan-kawan yang belum pernah makan ya. Biasanya paprik USA, paprik ayam, paprik daging. Okey, mula-mula kita naklah goreng telur ayam. Okey, kali ni saya masak 3 biji telur ayam. Telur ni jangan terlampau garing ya. Kita masak separuh masak sahaja. Okey, kemudian kita angkat. Okey, kita ada cili kering yang dikisar 2 sudu besar, bawang putih dicincang halus, 1 batang serai diketuk, setengah biji bawang Holland, daun 5 purut, sos tomato, sos tiram, sos cili dan sayur carrot, putik jagung dan bunga kobis. Mula-mula kita tumis bawang dan serai sehingga kelayuan. Kemudian kita masukkan cili kita tadi. Okey, kita masak. Kemudian bolehlah kita masukkan cili akar yang telah dibelah 2. Masukkan sedikit air. Masukkan anggaran 2 sudu besar sos tomato, 2 sudu besar sos tiram dan 4 hingga ke 6 sudu besar sos cili. Kalau nak berkuah lebih, kita lebihkan sos cili ya. Masukkan pula sayur. Okey, kita kacau. Masukkan gula pasir, masukkan serbuk rasa dan juga garam. Seterusnya kita kacau je sehingga sebati. Dah mendidih kuah tu, kita masukkanlah telur tadi. Kita masukkan telur ni, kita kacau perlahan-perlahan, manja-manja je. Sebab kita tak nak telur tu nanti pecah ataupun hancur. Masukkan bawang Holland. Masukkan juga daun 5 purut. Okey, kita kacau-kacau perlahan-perlahan saja. Kalau kawan-kawan nak lebih kuah, masukkan air masak ataupun air panas dan kita tambahlah sos cili lagi ya. Kalau nak berkuah lebih. Okey kawan-kawan, kita dah rasa kuah dia semua dah okey. Bolehlah kita tutupkan api dan kita angkat. Nampak tu kuah dia? Nampak pekat kan? Okey, menu kita sudah selesai. Sangat mudah cara membuatnya. Sedap tau kawan-kawan. Okey kawan-kawan, terima kasih kerana sudi menonton video ini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Bye.